Assalamualaikum Puan. Ya, Waalaikumsalam. Puan tinggal di sini ke? Ni rumah saya. Oh, saya ada trailer lalu. Itulah best. View cantik. Berapa square feet rumah ni? Dalam 1,800 macam tu. Oh, kita daripada Australia Malaysia. Boleh tak kita nak tu rumah? Rumah saya biasa-biasa je. Nak masuk ke? Okay lah, boleh lah. Jom dia tengoklah juga. Okey, jom. Banyak pokok-pokok dia. Segar-segar elok. Boleh lah dia tanam sikit-sikit je. Tapi ada juga tu yang dah mati-mati. Banyak je mati tu. Dia masuk. Okey, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, luas juga rumah you ni. Okey lah, boleh lah. Sesuai lah untuk kita orang 5 anak beranak ni. Macam Alhamdulillah sesuai lah. Kenapa you beli rumah ni Kuna? Dalam 3-4 tahun lepas tu sebelum PKP tu dalam 600 lebih jugalah dia. Sebab rumah ni dekat dengan KLIA. Okey, sangat tu. 15 minit je. Oh, dekat. Inilah tempat favourite I dia. So pagi-pagi sebelum budak-budak pergi sekolah, pergi kerja, kat sini lah I prep kan breakfast dia orang. So senang. Makan kat sini je. Makan lepak kat sini je. Kiranya dapur you satu je lah. Satu je. I dah combine dah ada 2. Senang dia. You pakai gula perai ni? Ya Allah dia, mestilah. Gula perai super ni, satu family I suka. Kalau I masak, I guna sikit je dah cukup rasa. Lagi satu dia. Gula perai super ni premium tau. Tapi you mesti tak percaya. Cuba tanya harga dia berapa. Berapa harga dia? Tak sampai RM2 dia. 500 gram serius tau. lah. Tengok packaging baru dia. Very clean, sleek. Yang penting estetik. Tengok ni lagi satu kita letak je. Dah boleh berdiri sendiri. Boleh letak macam tu je? Macam ni je. Oh, terbaik ni. Terbaik. Inilah dining area I dia. So untuk meja ni I buat 4 kerusi pakai kerusi macam ni. Lepas tu dekat belah sini I letakkan bench supaya boleh accommodate lah. Kalau orang guest tu ramai, boleh lah kat sini dapat duduk 3 atau 4 orang. Okay lah, boleh duduk ramai lah. Boleh duduk ramai. Fresh flower ke ni? Ya, fresh flower. Rajin. Tapi Boleh lah pinggan sikit-sikit. ni pun cantik Lawa warna pink ni. Ya Allah dia. I suka beli barang pre-love tau. So tak kisah I beli pinggan ke baju ke, memang I akan beli barang pre-love yang dengan orang yang I kenal. Percaya tak dia? Yang ni RM8 je harga dia. Murah betul, nanti share dekat I tau. Okay, ni living area rumah dia. Apa konsep dia ni Kona? Masa mula-mula dulu konsepnya kononnya Muji ke Scandi modern. Tapi along the way dah membeli sana membeli sini, dah campur aduk semua. Banyak shopping. Banyak sangat shopping. Tapi kita tetaplah stickkan kepada konsep Muji dengan modern tu. Jom I tunjuk backyard Biasa orang sambung kat kawasan ni. Kita orang tak sambung lah sebab kita orang memang nak buat ada macam landscape sikit. So kat sini lah tempat I dengan sebab I me time sikit lah. Nice lah weh. Tengok dekat atas ada glass room. Berapa you buat ni? Kos Dulu dalam 10K. Okay. So kalau kau nak tahu rumah ni nama dia Ruang Tenang. Ya, Ruang Tenang. Setenang tuan rumah Ya dia. Allah, Akbar. Alhamdulillah. Okay, thank you so much for Welcome. today. Nanti kita datang lagi. Jom. Kita buat gula tadi. tadi.